Belum weh. Jom kita makan. Jom. Itu Daya tu. Daya. Daya. Kenapa kau nampak sedih je? Aku sedih lah. Tapi kenapa kau sedih ni? Sebab result aku tak aku ikut expectation aku. Aku dah usaha sehabis baik dah. Tak berapa poin kau ni? Bawa 3.0 ni. Ya Allah. Ni. Kau relax. Kau tak menentukan segalanya. Tapi ni je untuk aku nak tidur dekat umi abah aku. Sedih-sedih sangat. Aku sedih ni. Dah jumpa kaunselor? Mana? Jumpa lah. Lama lah. Kaunselor bukan untuk orang gila bukan ni? Betul. Siapa pun jumpa kaunselor. Lagi orang yang sedih macam kau ni. Macam mana kita? Tak apa, kita orang teman. Jom. Okey. Ya, aku takut. Jangan takut. Alah, relax lah. Tak ada apa-apa. Macam kau ada orang pun. Macam mana dia tanya macam-macam dekat aku? Aku nak jawab apa? Dah dia tanya macam-macam, kau jawablah macam-macam. Jom. Tak ada Takut apa-apa lah, weh. Aku takut. Alah, tak ada apa. Elok tau, aku jawab macam apa-apa dia tanya, aku jawab je. Okey. Bye. Weh, kau rasa dia okey ke? Entahlah, weh. Risaulah aku dia. Aku harap okey-okey je lah. Harapnya okey je lah. Jangan pula dia jawab ini. Korang kawan Sarah ke? Makcik. Ya makcik. Sekarang kawan Sarah. Kenapa ya? Sarah mana? Dekat dalam. Jumpa kaunselor. Habis lah Sarah. Habis lah. Aku rasa memang kena habis dia. Ya weh. Tiba-tiba pula pada datang. Macam mana ni? Tak apa bukan kita. Assalamualaikum Sarah. Terima kasih ya sudi datang pada hari ini. Ada apa ya awak nak jumpa saya? Saya tak nak jumpa tapi kawan saya yang suruh saya gini. Awak okey tak Sarah? Saya takut tak boleh jadi yang terbaik untuk umi saya. Awak rasakan diri awak ni belum cukup lah untuk ni awak. Ya, saya dah cuba sehabis baik dah. Tapi still semua nampak saya ni malas. Tak apa, awak luar saja dekat saya ya. Dah. Dia ni bukan stres tapi kurang disiplin. Puan, terima kasih sebab ambil berat tentang Sarah. Tapi apa salahnya kalau kita dengar sel daripada Sarah? Sarah, saya nak tanya. Sekarang kan awak rasa apa yang membuatkan awak terkebal? Saya takut. Saya tak cukup baik untuk umi. Puan, nampaknya Sarah ni bukan tak berusaha, tapi dia sedang bergelut dengan tekanan dan dia takut. Sarah, umi tak tahu berasa macam ni. Puan, kadang-kadang kan kita sebagai ibu bapa ni, kita terlalu fokus dengan hasil untuk dapatkan duit semua. Tapi kita tanpa kita sedar, kita dah terlupa dengan usaha yang anak-anak kita dah buat. Tak apa Sarah, awak tak apa seorang. Mungkin kita boleh mula dengan langkah kecil. Langkah kecil macam mana tu cikgu? Contohnya dengan menguruskan masa. Dan apa yang paling penting adalah awak kena terima diri awak ni. Maafkan umi. Umi cuma yang terbaik untuk Sarah. Terima kasih umi persayangkan saya. Terima kasih. Cikgu, saya rasa sedikit lega. Itu sudah satu langkah